saya akan bercakap dengan anda tentang sawan demam yang sangat biasa berlaku pada kanak-kanak. Dan walaupun kadang-kadang kita sebagai doktor mengatakan sawan demam adalah perkara biasa bagi ibu bapa, terutamanya ibu bapa dalam keluarga nuklear pada masa kini, ia sangat membimbangkan. Ia serta mungkin hanya melibatkan mata yang terbalik ke atas, kekejangan tonik atau pergerakan tersentak yang berulang-ulang. Ataupun sekiranya anak anda mengalami perkara-perkara ini tanpa sebarang masalah lain, tanpa sebarang kelewatan perkembangan, tidak perlu risau, jangan panik. Letakkan anak di dalam bilik yang mempunyai pengudaraan yang baik. Dan kemudian dengan sekiranya anak memakai pakaian yang ketat, anda hanya perlu menanggalkannya dan perhatikan. Dalam beberapa minit, semuanya akan kembali normal. Tidak perlu sebarang ubat lain. Satu-satunya masalah ialah apabila terdapat sawan tanpa demam pada kanak-kanak yang mempunyai sejarah sawan berulang dengan demam, maka mereka mungkin memerlukan siasatan lanjut dengan EEG, elektrolit, kalsium, pengimejan dan kadang-kadang juga ujian genetik kerana ada keadaan genetik tertentu yang boleh menunjukkan gejala seperti ini. Jadi bila kita perlu berasa bimbang, bila kita perlu berhati-hati, sekiranya anak anda mengalami sawan di sebelah badan sahaja, sawan berulang dengan demam di sebelah badan, diikuti dengan kelemahan tangan, kelemahan kaki serta perubahan tahap kesedaran untuk tempoh yang lama, maka anda perlu berasa risau. Jadi anda perlu ingat perkara ini setiap kali anak anda mengalami demam dengan sawan. Biasanya ubat tidak diperlukan. Tiada ubat jangka panjang yang disarankan. Kami hanya memberikan tablet clobazam semasa demam dengan sawan, iaitu sekitar waktu anak anda mengalami episod seterusnya. Tetapi biasanya ubat-ubat ini pun tidak diberikan walaupun di luar negara. Kami dapati ubat-ubat ini biasanya digunakan di benua kecil India. Jadi kenaikan suhu badan yang mendadak juga boleh menyebabkan sawan. Jangan panik. Biarkan sahaja, ia akan reda dengan sendirinya. Rujuk pakar pediatrik dan pakar neurologi anda selepas sawan berlaku.